Aplikasi inovatif telah dibangunkan untuk memudahkan rekod jualan secara digital dan real-time. Aplikasi ini bukan sahaja membolehkan pelajar untuk merekod transaksi jualan dengan lebih tepat, tetapi juga menyediakan alat pemantauan aliran tunai dan laporan kewangan secara automatik. Dengan ciri-ciri seperti pengesahan transaksi, cash atau transfer, dan audit rekod, aplikasi ini memberikan pelajar pengalaman praktikal dalam pengurusan perniagaan yang lebih teratur dan profesional. Dalam konteks pendidikan keusahawanan, pelajar perlu menguasai pengurusan kewangan dengan baik. Namun, hasil pemerhatian kami mendapati, masih banyak kekangan yang menghalang keberkesanan PDP. Antaranya, pelajar sering melakukan kesilapan dalam merekod transaksi jualan akibat tekanan semasa waktu puncak. Contohnya, semasa Karnival Keusahawanan di Langkawi, pelajar mendapati lebihan tunai sebanyak RM57 kerana lebih 10 transaksi tidak direkodkan. Selain itu, berlaku perbezaan antara wang sebenar dan rekod bertulis, di mana 80% kumpulan pelajar mengalami ralat antara 10 hingga 15%. Ini menimbulkan kekeliruan tentang keuntungan sebenar. Tambahan pula, proses analisis aliran tunai mengambil masa kerana tiada sistem digital. Pensyarah juga menghadapi kesukaran untuk memantau dengan efisien kerana perlu menyemak lot secara manual. Lebih membimbangkan, pelajar masih kurang pendedahan kepada sistem digital yang kini menjadi asas dunia perniagaan moden. Maka, wujudlah keperluan kepada satu penyelesaian yang digital, mesra pengguna dan praktikal. Objektif utama pembangunan aplikasi TrackTV adalah untuk memudahkan pelajar merekod transaksi jualan secara digital dan masa nyata. Dengan adanya sistem ini, pelajar dapat memantau aliran tunai dengan lebih tepat melalui laporan kewangan yang dijana secara automatik. TrackTV juga memberi peluang kepada pelajar untuk belajar mengurus kewangan dengan cara yang lebih profesional sambil memupuk nilai tanggungjawab dan integriti dalam pengurusan perniagaan. Secara keseluruhannya, aplikasi ini menyokong pembelajaran berasaskan amalan sebenar dan menjadikan proses PDP keusahawanan lebih berkesan. TrackTV ialah sebuah aplikasi mudah alih yang dibangunkan khas untuk membantu pelajar merekod dan mengurus transaksi jualan semasa menjalankan aktiviti keusahawanan. Aplikasi ini dilengkapi dengan beberapa ciri utama yang sangat praktikal. Antaranya ialah fungsi perekodan transaksi secara real-time, di mana pelajar boleh masukkan data jualan terus selepas transaksi berlaku. Ia juga mempunyai ciri pengesahan jenis pembayaran, sama ada tunai atau pindahan bank untuk memudahkan semakan dan audit. Selain itu, TrackTV mampu menjana laporan kewangan harian, mingguan atau bulanan secara automatik tanpa perlu pelajar kira secara manual. Pensyarah juga boleh menyemak transaksi melalui sistem audit dalaman yang tersedia dalam aplikasi ini. Dan yang paling penting, antaramuka aplikasi ini sangat mesra pengguna, mudah digunakan oleh pelajar walaupun dengan kemahiran digital yang minimum. Penggunaan aplikasi TrackTV telah memberi impak yang ketara kepada pelajar dalam aktiviti keusahawanan. Dengan sistem digital ini, kesilapan dalam pencatatan manual dapat dikurangkan dan rekod jualan menjadi lebih tepat. Pelajar juga lebih memahami konsep asas pengurusan kewangan kerana aplikasi ini memberi gambaran sebenar tentang aliran tunai perniagaan. Selain itu, penggunaan TrackTV turut memupuk sikap tanggungjawab dan kejujuran dalam kalangan pelajar ketika mengurus kewangan kumpulan. Dari segi pengajaran, aplikasi ini menjadikan proses PDP lebih profesional dan interaktif kerana pensyarah boleh memantau prestasi secara masa nyata. Akhir sekali, TrackTV mempunyai potensi untuk diperluas penggunaannya di institusi lain dan komuniti bagi menyokong program keusahawanan secara lebih meluas. Secara keseluruhannya, aplikasi TrackTV menjadi satu inovasi yang efektif dalam menyelesaikan cabaran utama pelajar dalam aktiviti keusahawanan, khususnya dalam aspek pengurusan kewangan dan rekod jualan.
Melalui penggunaan teknologi digital, pelajar bukan sahaja dapat merekod transaksi secara tepat dan masa nyata, malah turut didedahkan kepada amalan perniagaan yang lebih profesional. Trackkeepy juga membantu pensyarah dalam memantau prestasi pelajar secara sistematik, sekaligus meningkatkan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan potensi untuk diperluas ke institusi lain dan komuniti, Trackkeepy diyakini mampu menjadi alat sokongan yang penting dalam memperkukuh pendidikan keusahawanan masa kini.